Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dania Hanan binti Syarudin dari kelas PPS 1 Sengkang 1. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan tentang ujian kesihatan mata katarak. Pertama sekali, apa itu katarak? Katarak ialah keadaan di mana kanta mata menjadi keruh menyebabkan cahaya sukar masuk ke retina dan menjadikan penglihatan kabur. Ia bukan jangkitan ataupun kulit tumbuh, tetapi perubahan struktur protein dalam kanta disebabkan faktor umur, kecederaan atau penyakit. Ujian kesihatan mata untuk katarak bertujuan untuk mengesan kekaburan pada kanta mata dan menilai sejauh mana ia menjejaskan penglihatan seseorang. Terdapat tiga tujuan ujian pengesanan katarak. Yang pertama sekali, mengesan sama ada wujud kekeruhan pada kanta mata. Ianya juga untuk menilai kesan katarak terhadap fungsi penglihatan harian seseorang. Yang kedua, menentukan tahap katarak sama ada ringan, sederhana ataupun teruk. Ianya juga mengesan punca lain kabur mata yang mungkin wujud bersama, contohnya glaukoma dan atau diabetes. Yang ketiga, membantu pakar menentukan rawatan terbaik sama ada perlukan pembedahan ataupun hanya dalam pemantauan sahaja. Terdapat 8 jenis ujian kesihatan mata untuk katarak. Yang pertama sekali, pemeriksaan sejarah dan gejala. Selalunya, doktor akan tanya soalan-soalan yang macam ni. Bila penglihatan mula kabur? Adakah ianya semakin teruk? Adakah nampak silau pada waktu malam? Adakah warna kelihatan pudar? Ataupun adakah satu mata lebih kabur daripada yang lain? Tujuan doktor bertanya soalan ini ialah untuk membezakan katarak daripada penyakit mata lain seperti glaukoma ataupun degenerasi makula. Yang kedua, ujian ketajaman penglihatan, visual acuity test. Ada alat yang digunakan dalam ujian ini iaitu papan Snellen. Papan Snellen, pertama sekali, pesakit akan duduk kira-kira 6 meter daripada papan huruf iaitu papan Snellen. Pesakit juga akan menutup satu mata dan membaca barisan huruf yang sekecil mungkin. Ujian diulang untuk mata lagi satu. Keputusannya, jika penglihatan berkurang walaupun dengan bantuan cermin mata, itu merupakan tanda awal masalah kanta seperti katarak. Hasil pula dinilai dengan membahagikan seperti contoh 6/12, 6/24 atau 6/60. Semakin besar nombor kedua, semakin kaburlah penglihatan seseorang itu. Yang ketiga, pemeriksaan lampu celah, slit lamp examination. Tujuan pemeriksaan ini ialah untuk melihat struktur depan mata secara terperinci, termasuk kornea, iris dan kanta. Pertama sekali, pesakit akan duduk di hadapan mikroskop khas iaitu slit lamp. Doktor akan menyalakan cahaya halus pada mata. Seterusnya, doktor akan menilai sama ada kanta jernih ataupun ada kawasan yang berkabut. Keputusannya, kalau kanta jernih maksudnya normal. Kalau kanta dia ada kawasan yang keruh, itu maknanya ada tanda-tanda katarak. Jenis dan lokasi dia pula bergantung kepada corak kekeruhan masa pemeriksaan itu dijalankan. Terdapat juga kelebihan dalam pemeriksaan ini iaitu kita dapat mengesan katarak walaupun pada peringkat yang masih awal. Yang keempat, ujian dilatasi pupil, dilated eye exam. Tujuan ujian ini ialah untuk melihat keseluruhan bahagian dalam mata termasuk retina dan kanta. Pertama sekali,
Doktor akan menitiskan ubat khas untuk membesarkan anak mata iaitu pupil. Selepas 15 ke 30 minit, doktor akan menilai kanta dan retina menggunakan lampu cerah ataupun ophthalmoskop. Keputusannya, katarak kelihatan sebagai kawasan putih, kelabu atau kuning dalam kanta. Juga dapat bezakan sama ada kabur penglihatan itu disebabkan oleh katarak ataupun masalah retina. Yang kelima, ujian retinoskopi ataupun refraction test. Tujuan ujian ini dijalankan ialah untuk menilai perubahan kuasa kanta akibat katarak. Kadang-kadang pesakit katarak mereka perlu ubah kuasa cermin mata secara kerap kerana kanta mata kerap berubah. Jika kabur tak dapat dibetulkan dengan bantuan cermin mata, kemungkinan besar ianya disebabkan oleh katarak. Kita ke jenis ujian yang keenam iaitu ujian penglihatan silau, glare test. Tujuan ujian ini ialah untuk mengukur sejauh mana silau menjejaskan penglihatan seseorang. Pesakit perlu melihat papan huruf sambil terkena cahaya terang ke arah mata. Kalau pesakit tu dia ada katarak, ia akan menyebabkan cahaya tersebar dan mengaburkan huruf. Jadi, pesakit tak dapat nak membaca huruf yang ada dekat papan tersebut. Kita ke jenis ujian yang ketujuh, iaitu ujian kontras, Contrast Sensitivity Test. Tujuan ujian ini ialah untuk menguji kemampuan membezakan objek dengan latar belakang yang hampir sama warnanya. Pesakit akan melihat corak garis ataupun imej dengan kontras yang berbeza. Pesakit katarak biasanya susah untuk bezakan kontras rendah, contohnya warna kelabu dengan warna putih. Dan yang terakhir sekali, ujian pengimejan tambahan. Ujian ini akan dilakukan jika perlu. Kadang-kadang, ujian ini dilakukan sebelum pembedahan katarak. Jadi ujian biometri atau ultrasound mata e-scan ianya berfungsi untuk mengukur panjang bola mata dan kuasa kanta tiruan IOL yang akan digunakan selepas pembedahan. Kita juga dapat melihat topografi kornea iaitu menilai bentuk kornea sebelum pembedahan. Seterusnya, kita ke jenis katarak yang dapat dikesan. Yang pertama sekali, jenis katarak nuklear atau tengah kanta. Kawasan yang terjejas semestinya lah berada di tengah kanta. Jadi pesakit yang ada masalah ini, ciri-ciri penglihatan mereka ialah penglihatan jauh dia kabur dan warna kekuningan. Yang kedua, cortical, jenis katarak cortical atau tepi kanta. Kawasan yang terjejas juga semestinya pada di bahagian luar kanta, maksudnya di tepi kanta kita. Ciri-ciri penglihatan pesakit ialah silau teruk dan sukar untuk melihat pada waktu malam. Yang ketiga, jenis katarak congenital. Jadi, congenital ni dia berlaku sejak lahir. Dia juga dikesan pada bayi dan boleh menjejaskan perkembangan penglihatan seseorang. Yang terakhir sekali, jenis katarak subcapsular posterior. Kawasan yang terjejas ialah kawasan di belakang kanta. Ciri-ciri penglihatan pesakit ialah kabur apabila melihat cahaya terang dan benda ni akan menjadi teruk dengan kadar yang sangat cepat. Seterusnya, kita ke tanda-tanda yang dikesan melalui ujian. Jadi, terdapat 6 tanda-tanda. Yang pertama sekali, penglihatan kabur seperti berkabut ataupun berasap. Yang kedua, warna nampak pudar ataupun kekuningan. Yang ketiga, sukar untuk melihat pada waktu malam. Yang keempat, silau dari lampu atau matahari. Yang kelima, perlu ubah kuasa cermin mata dengan kerap. Dan yang terakhir sekali, kadang-kadang
penglihatan berganda dalam satu mata. Seterusnya, kita ke bahagian tafsiran keputusan. Jadi, kalau keputusan ujian tu mengatakan kanta jernih dan penglihatan normal, maksudnya pesakit tu sebenarnya tak ada pun katarak. Yang kedua, kalau keputusan ujian tu mengatakan ada kekeruhan ringan pada kanta, ianya mungkin merupakan katarak awal yang perlukan pemantauan daripada pakar perubatan lah. Dan yang ketiga, kekeruhan sederhana ataupun teruk. Maksudnya, pesakit tu dia ada katarak signifikan dan perlu perubatan lanjut ataupun mungkin perlu lakukan pembedahan juga. Dan yang terakhir sekali, penglihatan tidak pulih walaupun telah memakai cermin mata. Ini maksudnya katarak tu dah memerlukan pembedahan dah untuk elakkan benda yang lagi teruk. Seterusnya, kita ke bahagian rawatan selepas ujian. Pada peringkat awal, pesakit boleh tukar cermin mata baru, guna lampu terang dan elakkan silau yang kuat. Pada peringkat sederhana ataupun teruk pula, kita akan melaksanakan pembedahan katarak. Pembedahan katarak atau phacoemulsification, ianya untuk keluarkan kanta keruh dan ganti dengan kanta tiruan IOL. Kalau di pemantauan berkala, jika katarak ringan dan tidak mengganggu aktiviti harian, pemeriksaan dilakukan setiap 6 ke 12 bulan sekali. Jadi kita dah habis bahagian rawatan selepas ujian. Maksudnya kita akan ke segmen kepentingan ujian katarak. Yang pertama sekali, ujian katarak ni dia membolehkan pengesanan awal sebelum penglihatan menjadi teruk dan terganggu. Dan yang kedua, ianya boleh menentukan masa yang sesuai untuk pembedahan. Yang ketiga, mencegah komplikasi seperti buta kekal akibat katarak yang tidak dirawat. Dan yang terakhir sekali, membantu pesakit mengekalkan kualiti hidup yang baik. Jadi, kita ke bahagian yang terakhir iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, ujian kesihatan mata untuk katarak melibatkan pemeriksaan penglihatan, pemeriksaan kanta melalui lampu celah dan ujian tambahan seperti dilatasi pupil atau biometri. Tujuan kesemua ini dijalankan ialah untuk mengesan kekaburan kanta, menilai tahapnya dan menentukan rawatan yang sesuai. Akhir sekali, tujuan semua ini boleh dilakukan dan katarak boleh dirawat dengan mudah melalui pembedahan, tetapi pengesanan awal amat penting supaya penglihatan tidak terjejas secara kekal. Sekian daripada saya. Terima kasih.